Terima kasih Pengerusi. Butiran 020900 Universiti Malaysia Sabah, UMS. Baru-baru ini kita lihat masalah air di UMS masih lagi tidak selesai-selesai. Dan pihak UMS menyalahkan Jabatan Air Negeri Sabah atas masalah yang ditimbulkan. Dan kita pernah dikejutkan dahulu bagaimana sebenarnya di Sabah ini masalah-masalah yang disebutkan oleh beluran, oleh Sempurna, 3 serangkai, jalan rosak, elektrik tak ada, air tak ada, sebenarnya berpunca daripada masalah rasuah dan salah tadbir urus. Saya baru pulang dari Sabah, Tuan Pengerusi. Dan saya lihat, walaupun kerajaan Madani sudah beri berbilion-bilion ringgit peruntukan kepada Sabah, tetapi masalah 3 serangkai ini masih tidak diselesaikan juga. Jadi saya turun ke sebuah kawasan pedalaman di Sugut, di tempat di mana beluran sedang bertanding. Saya lihat pelaburan cukup banyak daripada pelbagai syarikat-syarikat gergasi, estate. Tapi sayangnya, masyarakat di sana masih kekal miskin, masih kekal daif. Yang berhormat Macang, sekejap. Ahli-ahli yang berhormat, sukacita dimaklumkan bahawa hadir bersama-sama kita di Dewan Yang Mulia pada hari ini ialah delegasi dari Persatuan Parlimen Commonwealth, CPA yang diketuai oleh Yang Berhormat Dr. Christopher Kalila, Pengerusi Jawatan Kuasa Eksekutif CPA bersama Tuan Stephen Twigg, Setiausaha Agong CPA. Kepada Yang Berhormat Dr. Christopher Kalila dan Tuan Stephen Twigg, kami mengalu-alukan kehadiran dalam Dewan ini. Kami yakin lawatan ini akan mengukuhkan lagi hubungan persahabatan yang telah sekian lama terjalin antara Parlimen Malaysia dengan CPA. Welcome to Parliament of Malaysia. Welcome to Parliament of Malaysia. Ya. Sambung balik. Di Sugut saya lihat pelaburan banyak, syarikat-syarikat buka ladang estate, kelapa sawit, tapi masyarakatnya kekal miskin, kekal daif. Malah ada adun di sana, memiliki puluhan ribu ekar tanah, tapi rakyatnya kekal miskin. Yang Berhormat, ini jawatan kuasa KPT. Ya, betul. Saya belum masuk lagi. Tadi itu problem definition seputih. Ya. Ya, jadinya masalah di Sabah ini berpunca daripada rasuah. Sebab itu tak selesai-selesai. Masalah yang ada di UMS dan sebagainya. Ini kaitannya tadi dengan KPT. Jadi cadangan saya kepada kementeriannya, saya masuk butiran 010400, bakat kepimpinan pendidikan tinggi, ACAP. Sudah tiba masanya KPT melatih kepimpinan yang ada di universiti kita ini dengan silibus anti rasuah yang berkesan. Silibus yang mengangkat contoh karya Sociology of Corruption almarhum Profesor Syed Hussein Alatas yang menjelaskan bagaimana korupsi yang wujud dalam masyarakat kita pada hari ini kerana runtuhnya institusi moral. Bila mana pendidikan akhlak tidak diadakan di universiti, maka sudah tentu isu dan rasuah berleluasa. Jadi, saya lihat di Sabah pada hari ini, kenapa masyarakat dan orang Sabah berdepan dengan masalah yang tidak selesai-selesai? Kerana kepimpinan yang lahir daripada universiti-universiti kita ini tidak menjamin akhlak dan moral yang baik. Sebab itulah, untuk kita menyelesaikan masalah ini, buat masa ini, seperti kata Profesor Syed Najib Alatas, kita perlu pecahkan kitaran ganas, the vicious circle. Macang. Apa itu vicious circle? Macang. Ya, Jelutong. Sikit saja. Saya setuju syarahan-syarahan ini. Tapi adakah Yang Berhormat telah pun memberi syarahan tersebut kepada Yang Berhormat Pago dan Tasik Gelugor yang telah dituduh di mahkamah kerana melakukan rasuah? Sepatutnya diberi kepada mereka dahulu, terutamanya Yang Berhormat Pago, dan syarahan berkenaan dengan mencuri kerajaan ikut pintu belakang. Ni apa pasal sebut Tasik Gelugor tiba-tiba ni? Tak ada kaitan lah, Jelutong.
Ada kaitan, sudah tentu ada kaitan. Kita cakap tentang ceramah dan tentang integriti, tentang rasuah. Sepatutnya saya setuju. Saya sokong Machang. 100% Jelutong sokong Machang. Lebih sokong daripada Pago. Beri syarahan kepada Pago. Jelutong kena sokong isu terowong juga. Jangan lupa itu. Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang Berhormat Jelutong, kita tak pernah lari tau. Yang Berhormat. Kalau you asyik sebut pasal terowong, kita tak pernah lari. Kita masih di sini, tetapi mana perginya anak menantu Pago? Ahli-ahli yang berhormat, cukuplah sekarang dalam peringkat jawatan kuasa Kementerian Pendidikan Tinggi. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi. Ya, jadi saya ingin mensyorkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi sediakan modul pelan anti rasuah di peringkat KPT dengan baik supaya tidak lahir lagi pemimpin-pemimpin yang bermasalah di Sabah. Ya, saya minta mahasiswa-mahasiswi di Sabah, peluang kalian 5 tahun sekali saja. Gunakan Sabtu ini, pecahkan kitaran ganas, undi orang yang baik dan jujur, bukan pemimpin dinosaur yang terbukti bermasalah kerana ramai rakyat Sabah miskin. Mahasiswa-mahasiswi Sabah perlu bangkit, gunakan hak kamu dan pastikan Sabah diperintah oleh parti yang bersih dan jujur yang mampu mengembalikan maruah dan keadilan. Saya tak mau lihat lagi orang Sabah susah. Kerana apa? Kerana kita dipecah perintahkan oleh sentimen Sabah for Sabahan. Sebenarnya yang menodai orang Sabah adalah pemimpin yang korup dan tidak adil. Dan puncanya kerana tiada pendidikan akhlak di universiti yang baik. Jadi, Yang Berhormat Machang, ucap Borneo saya minta telah. Cukup. Masa sudah tamat. Yang Berhormat Machang, sila gulung. Ya. Kalau kerajaan Sarawak boleh buat pen Borneo dengan baik, kenapa Sabah tak boleh buat? Itu beza dia. Bezanya pemimpin yang bebal, pemimpin yang lemah, yang biadab berbanding dengan ada yang di Sarawak. Jadi sebab itulah saya minta KPT reform silibus anti rasuah. Jadikan Sabah medan pertama perubahan ini. Terima kasih Yang Berhormat Dewan Menteri Semangga. Terima kasih Yang Berhormat Machang.